Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Balaghah Vibes. هذا اليوم سنواصل الدرس عن الاستعارة. في الحلقة السابقة تعلمنا الاستعارة التصريحية، أما هذه المرة فستنقل الاستعارة المكنية. هيا نبدأ. الاستعارة المكنية هي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. Semua ingat lagi tak musyabbah bih itu apa? Musyabbah bih itu ialah perkara yang kita samakan. Contoh ayat Ar-rajulu kal-qamar fil jamal. Qamar ialah musyabbah bih, disamakan dengan ar-rajulu kerana seorang yang rupawan. Contoh lain untuk perkataan musyabbah bih ialah al-bahru, az-zahrah dan at-ta'ir. Apabila melibatkan al-isti'arah al-makniyah, musyabbah bih ini digugurkan tetapi disebut salah satu sifat musyabbah bih ini. Mari kita lihat contoh supaya lebih faham. Contoh yang pertama, Tara al-khabar fil Madinah. Berita itu telah terbang di bandar. Betul ke berita boleh terbang? Hakikatnya tidak. Tetapi isti'arah makniyah telah mengambil sifat daripada burung yang boleh terbang untuk menyatakan bahawa berita boleh tersebar di bandar. Contoh yang kedua, ibtasamat al-azhar ba'da nuzulil matar. Maksudnya, telah tersenyum bunga-bunga selepas turunnya hujan. Selepas turunnya hujan, bunga-bunga akan berkembang dan menjadi semakin segar. Musyabbah bih yang telah digugurkan daripada ayat ialah al-insan, kerana yang boleh tersenyum adalah manusia. Isti'arah al-makniyah telah menyebut salah satu sifat manusia kepada bunga, iaitu tersenyum, menunjukkan bunga segar seperti manusia yang tersenyum gembira. Contoh yang ketiga, Ustazi alimun la yandubu ma'uhu. Ustaz saya seorang yang berilmu, tidak akan kering airnya. Musyabbah bih yang telah digugurkan daripada ayat ini ialah al-bahru, kerana sifatnya yang luas dan dalam menunjukkan kepada ilmu seseorang. Sifat yang telah digambarkan dengan al-bahru ini ialah airnya yang tidak akan kering. Contoh lain pula, inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana kitafuha, yang bermaksud sesungguhnya kulihat beberapa kepala yang telah ranum dan sampai waktu memetiknya. Daripada ayat ini hakikatnya bahawa kepala tidak boleh ranum dan juga tidak boleh petik. Jadi musyabbah bih yang telah dibuang daripada ayat ini ialah thamarat, iaitu buah-buahan, kerana buah-buahan boleh ranum dan masak. Telah disamakan dengan kepala yang menunjukkan seseorang itu sudah berumur. Itu saja video kita untuk hari ini. Aktafi bihadza qadar. Ma'as salama wa ila liqa.